Okey, masuk. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Okey. Sila duduk. Salah dikit saya ni. Ni ada benda saya nak cerita sikit dengan bos. Ni macam ada staff bawah saya ni, dia macam dia tak puas hati dengan saya lah bos. Yang dia tak puas hati tu ya, sebab saya dah tak dapat nak tolong dia macam biasalah, tolong dia buat kerja lah. Kalau pasal si Ali lah bos, kalau ikutkan bos kan, dia pun dah, orang kata kerja pun dah lama kat sini bos kan. Kalau ikutkan dia dah kerja kat sini pun hampir dekat, orang kata dekat 6 tahun dah. Jadi sepatutnya kan dia dah boleh buat kerja, kurang kata buat detail plan ke kan. Lagipun umur dia pun dah, dia 53 bos, 53. Jadi ikutkan dah tentu pengalaman dia macam tu, sepatutnya mestilah 30 tahun kan. Tapi itulah, sejak daripada yang 6 tahun lepas tu kan bos, dia kalau apa-apa kan, sebelum dia nak bekerja kan, mesti dia nak tanya saya bos. Kadang-kadang dah satu hari bos, sampai 1 kali, 2, 3 kali pagi petang, ada je benda dia nak tanya kan. Ini buat kadang-kadang saya pun buat pedak bos kan. Saya fikir sebab kata dibuatnya saya ni macam counter pertanyaan tau bos. Bila saya dah pedak, saya dah buat tak tahu, saya dah tak layan, dia dah mula mengamuk bos. Dia cakap lah saya pun, orang kata tak bagi, orang kata kerjasama lah semua tu kan. Rasa saya pun dah sedia maklum akan perkara ni lah. Sebab saya pun memang perhatikan lah. Orang kata memang, kalau ikutkan memang staff lain pun dah ada komplain lah. Maksudnya dia selalu kacau lah waktu kerja. Maksudnya kadang-kadang dia tanya soalan pun, kadang-kadang soalan yang kata yang senang-senang. Macam dia tanya mana nak dapatkan stesen apa semua kan. Maksudnya itu yang lepas tu pun dia memang, dia pun kadang-kadang buat kerja pun boleh silap juga kadang-kadang. Boleh silap dalam detail. Lepas tu dia boleh salah kira, dia boleh, bagi saya masalah tu agak serius lah. Lepas tu surveyor pun ada bagi feedback lah. Maksudnya kan, bila dia selalu tanya surveyor, sampai surveyor pun nak pedak juga sebenarnya. Sebab surveyor pun dekat site pun dia ada kerja jugalah. Kadang-kadang surveyor pun pelik, dia kata tanya pun macam benda yang senang-senang. Sepatutnya tak boleh tanya surveyor kan, sepatutnya kan. Bos ni ada video tu, bos cuba dengar ni, saya rekod ni. Ni kalau awak dah Habis tahu apa kecoh ni? Saya pun nak buatkan ini kan. Awak buat di tempat makan. Habis kalau awak tak nak dia awak buat kerja, buat kerja dah cukup lah buat kerja. Habis yang bising lah. Habis awak tak buat. Awak bising bos. Dah awak yang cakap macam Habis tu. tu, jerit lah. aku diam je. Habis kalau diam je diam. Awak macam pasal tu kan. Saya buat, saya dah buat macam tu kan. Awak buat di tempat makan, suruh tunggu saya. Hai. Lepas tu saya buat suruh saya buat dia. Dia senang lah. Saya nak suruh awak buat apa? Jangan saya buat kerja. Habis tu awak suruh saya buat apa. Tapi janganlah kita cakap saya cakap dah cepat. Saya tak tahu benda cepat. Kalau macam tu kan, saya rasa awak fokus dekat kerja awak sajalah. Sebab saya tak nak awak punya kerja pun akan tertunda. Nanti kan akan jadi masalah pada kita lah sebenarnya kan. Ali dia nak cakap pasal awak pun nanti kan. Sebelum tu saya suruh dia belajar dululah, buat plan lain dululah. Suruh dia belajar plan, buat piling ke, buat plan cross section ke. Bila dia dah pandai tu bolehlah dia nak komen pasal staff lain kan. Ini tak tahu apa benda dia bising kadang-kadang. Kalau dia lepas ni dia komen apa-apa, saya suruh dia diam sajalah. Nah, kalau ikutkan saya pun kata kat sini pun saya pun ada kerja bos. Jadi kalau kata kita kat sini kan, sebenarnya kita
sebelum staff yang baru nak masukkan bos, saya pun dah beritahu dengan diorang bos. Jadi kita ni memang, kita company kecil ni, kita orang kata staff yang ada ni dia akan buat semua kerja daripada A sampai Z lah. Jadi kita kat sini tak ada cikgu yang boleh orang kata ada masa untuk mengajar diorang. Maksudnya kalau boleh kita nak orang yang masuk sini semua yang dah ada pengalaman, paling kurang 3 tahun je kan. Jadi kita nak biar ada self independent lah, boleh buat kerja, paling kurang kata boleh buat kerja detail lah kata. Tapi masalahnya Mat ni kata setakat kerja detail pun dah ada masalah, apatah lagi kalau rasa kalau kata kerja macam kerja yang up sikit macam piling ke cross section pun dia langsung dia kata dia tak tahu kata kan. Apa yang saya ajar pun sama je saya ajar. Mula-mula dia kerja, masuk pun saya ajar pun dia asyik lupa je. Lepas tu dia tak nak buat nota pula untuk rujukan. Kata kan tanyaan dia cuma simple-simple. Sampaikan kata coordinate station pun dia minta dengan saya. Maksudnya dia nak semua benda suap depan mata dia. Dia tak nak cari maksudnya benda tu. Kalau macam ni lah akhirnya kan kita pun sudah sama-sama sudah. Rambut tu pun sudah uban. Air pun saya pun rambut pun sudah uban juga. Kata kan anak pun semua sekarang pun sudah besar. Sepatutnya kita usaha macam ni, kita sepatutnya berfikiran lebih matang lah. Maksudnya seiring dengan usia dah. Sepatutnya kita kena banyak sabar lah. Kata dengan dari segi dengan perbuatan, dengan kata-kata kan. Sepatutnya ni kita, kalau kita nak kerja lama kan, satu kita kena jagalah keharmonian antara staff tu kan. Tak mahu ada perbalahan yang macam ni sepatutnya kan. Sepatutnya si Ali tu dia kena ada respect dengan awak juga hari ni. Sebab awak ni orang kata bila dia sudah jadi senior lah, orang kata yang kata agak lama jugalah awak kerja dekat sini. Jadi kalau rasa Ali tu dia tak mau belajar kan, kata kita biarkan dia lah sajalah kata. Jadi dia tak mau belajar, apa boleh buat? Dia sendiri yang rugilah. Dia mahu kalau dia nak pilih untuk buat kerja senang saja, dia rasanya saya tak perlukan naik gaji dia lah. Jadi awak jangan risau lagi. Jadi tahun ni saya naikkan gaji awak sebanyak RM10,000. Jadi untuk tahun ni Ali tak kenaikan lah. Jadi kalau tahun depan dia masih buat sifat dia memang macam ni, jadi dia sendiri yang rugi lah. Maknanya kalau masih tak ada belajar, dia tak ada kenaikan gaji lah. Okey, saya rasa memang benda ni tak ada masalah. Jadi awak biar pedulikanlah dia kata. Okey bos. Okey baiklah. Okey baik. Terima kasih lah bos.